Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi podcast khas hari ini, Silat Seni Warisan Pulau Pinang, Siku 12. Jadi bersama saya ini kita akan dengar sendiri kongsian daripada individu yang terlibat secara langsung dengan Silat Warisan Siku 12 ni. Kita ada dua panel istimewa jemputan. Yang pertama ialah Muhammad Damsyir, atau kita lebih kenali sebagai Abang Adam lah. Dan juga anak murid beliau, nama saudara Nur Ifan. Okey, jadi terima kasih bersama kami hari ini. Ya, jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam Siku 12 ni, dalam kongsian ni lah, mungkin Abang Adam boleh share sikit macam mana Abang Adam boleh terlibat dengan Siku 12 ataupun tentang diri Abang Adam sendirilah. Yang pertama saya kenalkan lah, saya nama sebenar saya Muhammad Damsyir bin Ma'az, yang dikenali sebagai Abang Adam lah. Saya mula terlibat ni pada tahun 82. Budak lagi. Saya terlibat ni, Tok Wan saya Yahya ni, Pak Ya kan. Pak Ya Yahya ni dia macam saya duduk main tomoy. Saya terlibat dengan tomoy, Muay Thai kan. Muay Thai. Lepas tu dia tengok saya duduk sepak pancing beg apa semua. Duk main bar, dia kata hang nak main dekat aku je dah. Oh, dia sendiri yang hang nak main kat Tok Wan. Kita hang main yang ni macam tak apa ni, kata tak best dah. Dia sendiri. Dia kata main kat Tok Wan lagi best. Tak percaya hantar sepak Tok Wan. Saya pun mungkin saya rasa saya pun dah yang ni mungkin dalam form 2 lah, dah kuat dah saya pun besar tinggi kuat dah. Form tu dia suruh saya sepak dah. Okay, masa tu Tok Wan macam mana? Masa tu ada belajar tomoy tu dah berapa lama? Main tomoy setahun lah. Setahun lah. Betul, okey. Dia suruh saya sepak dia. Saya kata tak mau, Tok Wan dia kata saya nak sepak kan. Dia suruh buat. Lepas tu saya pun buat lah. Pukul dia kata pukul lah macam mana pun. Saya pukul semua takut siku. Saya tak boleh jalan, tangan tak angkat lah duduk. Dia tahan dengan pukul macam mana pun mesti dia letak siku, dia angkat lah, dia tak pukul, dia angkat saja. Pukul dia angkat. Tepok dia tahan. Saya kata, Tok Wan main pun kata. Nah, apa dia hang mula start hang belajar. Saya tak belajar. Sebab saya duduk di Kepala Batas. Dia duduk di Tanjung Tokong, Penang. Oh, jauh. Dia suruh pergi kat dia, saya tak pergi. Dia main cari. Dia main cari di rumah. Dia ajak saya di rumah saya. Kan? Pak mereka saya dimarah. Apa ni bagi dia tak pernah. Kami orang pergi malat, dia tak pernah cari orang. Kan? Jadi saya pun main dalam keadaan yang terpaksa saya main. Dia ajak saya. Sebab Tok Wan sendiri kan. Start tu saya main. Okey, jadi kalau macam Abang Adam terlibat dengan dunia silat Siku 12 ni daripada Tok Wan sendirilah. Daripada Tok Wan. Okey. Tok Wan ni pun Tok Wan adik tok saya, bukan Tok Wan betul, Tok Wan Menakan. Tok Nakan lah. Tok saudara. Tok saudara. Saya nak bermain. Tok saudara saya. Dia adik kepada tok saya, tok perempuan. Tok Nakan kita ni panggil Tok Nakan lah. Saya panggil tok cik dia. Tok ayah kan. Panggil tok ayah dan tok cik. Dia duduk train saya. Dia main selalu, dia main di Kepala Batas train saya. Dia sendiri yang cari ya. Dia main, dia paksa. Okey, jadi menarik juga sebab nanti permulaan lah kan. Tahun 82 saya mula main ni. Jadi kalau macam saudara Ifan pula macam mana? Macam mana boleh terlibat dengan Siku 12 ni, ataupun macam mana boleh kenal lah Siku 12 ni? Kita kenal Siku 12 ni dulu dengar orang cerita kan. Abang Adam. Oh, dengar daripada orang lah. Lepas tu Abang Adam ni ada satu kisah bergaduh. Bergaduh, orang nampak dia tu macam tak pijak tanah. Yang tu yang buat kan saya rasa minat lagi cerita. Lepas tu saya mencari dia, cari kat Kepala Batas. Alhamdulillah Abang Adam pun mau ajak lah. Masa tu lama dah lah. Lama. Dah belajar Siku 12 ni berapa lama tu agak? Dalam anggaran lah. lama. Dia sekolah rendah. Dari sekolah lama dah. Umur berapa? Dah 5 apa mai? Dah 5 kan dah 6 lah. Dah umur 2012. 12 lama. Dia 14. Dia stay dengan saya dari dulu sampai lah, stay dengan saya. Dia paling dia duduk dengan saya sampai lah. Kan murid paling lama ni dia kata. Betul saya. Okey.
Jadi rasa penonton pun semua pun teringin juga nak tahu macam mana perjalanan seorang tu dia masuk ke dalam dunia silat. Daripada tak ada apa ni, dia masuk ke dalam dunia silat. Jadi Abang Adam, apa yang Abang Adam rasa macam benda yang buat Abang Adam rasa macam nak kena belajar, walaupun daripada bukan silat, Muay Thai sendiri tu pun macam mana boleh tarik minat Abang Adam tu nak belajar? Saya ni daripada kena paksa, saya berminat. Selepas saya belajar kat tuan saya tu, bila saya ni dulu seorang yang penakut lah, gaduh, selalu kena bully lah apa semua. Lepas saya belajar tu, saya tengok dalam keadaan takut tu, saya cuba mentai dia. Saya dapat pukul mereka. Saya dalam duduk lari, saya duduk mengelak tu, saya dapat pukul mereka, dia kena. Tu saya start tu, saya mula Rasa confident tu ada. Mula main. Mula masa tu saya duk pukul orang dulu. Jahat dulu masa budak. Orang kata nakal lah masa muda-muda ni tu lah. Lepas situ mula saya berminat. Lepas tu saya main Muay Thai, tak main. Saya tak tinggal lah. Saya bisa berlawan di Sadau, bisa berlawan menang Muay Thai. Tapi saya sulam dengan siku. Saya menang 3 kali juga di Sadau, di Bangkok saya masuk lawan. Menang juga. Dia punya dalam basic lah. Ingat dalam detik tak sampai 2-3 second masuk bawah mula tu, tiba jatuh. Tapi siam memang keras. Siam memang keras. Tapi siku 12 dia bahaya. Kalau dia masuk tu mesti hang bersangkut lah. Dia lebih kepada buah tempur. Saya ni saya nak cerita, saya tak main silibus. Macam yang orang lain pandai depa kan. Macam Pak Haji Zainal semua, Asnizam, Tok Ba semua ni depa ni. Depa susul. Depa ada silibus yang cantik. Saya tak pandai silibus. Okey, menarik bila Abang Adam sebut tentang silibus ni. Boleh cerita lagi tak? Macam silibus tu biasanya dia semua aliran siku 12 ada ke? Ada. Semua kan sejak ada. Dia ada. Macam Pak Zainal dia main silibus. Yang saya kenal tu dia main silibus Pak Mamdan. Dia pun seorang ahli tempur, Haji Zainal ni. Pak Haji Zainal dia seorang ahli tempur. Sampai lawan pun dalam video-video dia pun dia tengok dia main. Dia masih boleh kuat, dia masih boleh berlawan lagi. Memang dia boleh berlawan lah. Haji Zainal memang susah lah nak tumbang dengan dia. Tu dia aktif sampai memang dia, saya respect dia. Saya yang mula-mula kenal lama dia. Masa dia duduk niaga kat orang kan. Dari silibus dia Pak Mamdan. Macam Tok Ba ni, Ba kan, Asnizam pun dia main silibus Tok Wan saya. Sama macam Tok Ba ni dia orang macam orang kanan jugalah dulu dengan Tok Wan saya. Yang orang kata apa, antara murid-murid paling awal dulu lah. Paling awal dia orang kanan, dia banyak duduk dengan Tok Wan. Dia Pak Lah, Pak dengan saya. Pak Lah tu anak Pak Ya kan. Dia pun sekali satu best lah. Jadi kalau macam soalan yang seterusnya, saya nak tanya individu ataupun cikgu yang paling bagi inspirasi dekat Abang Adam. Cikgu yang paling bagi inspirasi lah, macam Tok Wan saya. Tok Wan sendiri lah. Saya banyak lah. Latihan dia bagi pun betul-betul juga. Dulu kat Tanjung Tok Kong dia ambil bola tu, dia sepak bola tengah laut. Dia selesai berenang dia ambil. Pada saat ni dia sepak lagi sampai saya letih. Dia buat sampai dia kata berenang dalam siku 12 ni, berenang amat-amat penting. Kekuatan semua kan kaki tangan. Dia pergerakan ni siku dengan bau ni lah banyak yang pakai. Dulu latihan macam tu. Lepas tu dia ajak saya pula terlalu siku 1 sampai 2 nak ubah tu makan masa. Saya sampai rasa macam syok lambat saya. Makan masa 1, 2 tu sampai berbulan. Penat lah. Saya belajar kat dia 7 tahun. Kat luar. Lama juga tu 7 tahun, bukan jangka masa yang pendek lah. 7 tahun. Kalau saya tak pergi kat dia, bila dah saya lama ada motor, saya pergi kat dia. Dia jadi Tanjung Tok Kong. Tapi bila dah lama saya tak pergi kat dia, dia mesti main. Seminggu saya tak main, dia mesti main cari saya. Paksa dia ramai turun main depan, main tak mana nak main lah. Depan rumah saya. Mas tak ni boleh dia tak? Banadan dia lah lagi. Main dalam rumah saya, tolak bangku main. Dalam rumah dia. Mungkin dia rasa macam dia nak turun ilmu yang dia ada tu kan. Dia cari pewaris lah. Okey, jadi kalau macam latihan dulu, kalau kata Abang Adam banding dengan zaman lah ni, ada beza tak? Contohnya macam daripada kepayahan nak cari
tempat ke ataupun cara latihan tu sendiri? Ada beza tak? Latihan dulu latihan dulu tempat cantik best. Kami main malam kan. Main malam kat Pasar Pelita kan. Kalau kita kami main tu seronok suasana tu. Suasana dia Tapi lain macam kan? law ni, zaman law ni dah tak ada dah semua tu. Law ni macam nak main kena main kat tepi-tepi, dekat tempat parking kan. Main dalam dewan. Tak ada suasana macam dulu. Dulu dia ada gelanggang sendiri tanah. Latihan pun lah ni tak macam dulu. Dulu latihan kasar. Saya anak murid saya memang saya tak ajak silibus. Saya balon dia, saya pukul dia. Saya pukul dia tu, ada yang lari je. Tapi depa lari, depa main balik. Depa nak benar, depa main balik. Jadi suasana belajar dulu saya belajar pun macam tu. Tok Wan saya dia balut Pak Yon kan, dia balut apa? Kayu. Paper star tu, hak pendek tu dia balut dengan getah. Dia pukul saya. Jadi kita tahan. Senang. Jadi macam tu dia punya cara ajaran dia tu lah. Suasana lah lain. Lagi satu law ni pun banyak murid dah tak macam dulu, dia tak tahan. Ketahanan lah. Tak tahan. Dia main saya kurang. Kita nak siku 12 ni, kita nak dapatkan murid ni dia ibarat macam depan main melancong sat kat kita. Singgah sat tu. Kita tak ada hilang main hak lain pula. Tak ada yang main betul-betul yang nak main ni. Ada macam dia setengah-setengah ada lah bilangan yang boleh main betul-betul ni. Nak ada yang nak tetap nak lekat yang boleh lekat macam kata saudara Ifan sendiri kan. Tengok senaman dia pun dah cukup padu lah. Senaman dia cukup padu. Boleh kongsi sikit tak dia punya senaman tu? Senaman dia, saya pun rasa senaman dia pun saya pun tinggal. Tapi macam Hasni Nizam dia boleh buat. Masih amalkan lah. Hasni Nizam dia pusing mesti dia boleh buat beribu-beribu kali lah Hasni Nizam. Itu senaman yang betul kena. Dia boleh betul, dia pusing besi padat lah. Besi padat lah. Kan? Macam Hasni Nizam dia boleh pusing, yang saya tahu sejarah, saya tahu tentang dia ni, dia boleh pusing besi ni. Untuk buat kereta dia boleh pusing beribu kali. Untuk dapat tenaga power. Saya pun ingat 50 kali kot pusing. Ya. Saya banyak kat orang lawan. Jadi kalau macam yang pusing besi tu, dah macam kalau ikut saya punya fahaman lah, dia punya pusing besi tu untuk latih daya tahan ataupun untuk pergerakan sendi. Pusing besi tu memang Tok Wan saya pun tak terang, guru-guru tak pernah terang pun. Tapi saya ada rasa dalam pemikiran saya yang main ni, saya rasa dia untuk dapatkan dia punya kesenian tu kan. Ni dapat kesenian tu. Siku lah dia pukul banyak dalam pusingan. Dalam pusingan. Macam Jadi dia pulah. Dia nak latih sendi tu lah. Dia seluruhnya ni nak pergi dapat seluruh tangan lah. Saya rasa dalam dia dapat ni seluruh tangan ni. Faham? Betul. Di samping tu kita akan dapat kekuatan dia rasa. Besi ni kekuatan. Daya tahan lah. Kita bisa pusing besi padat. Bila besi tak ada. Bila kita bagi orang sama berat teruk. Saya rasa ni guru tak terang. Guru tak terang, tapi saya fikir sebagai ahli siku ni saya rasa macam ni kot. Saya rasa. Okey. Jadi Ifan mungkin boleh kongsi dia punya cabaran masa mula-mula masuk gelanggang ni. Cabaran tu Abadam dia ajak dia pembahaya lah. Dia tak tunjuk satu ke dua. Dia main, dia pukul, balik dia berlebam lah. Ya. Jadi macam masa mula-mula belajar tu cuma macam Abang Adam kata tadi, Abang Adam bagi dia betul-betul suruh belajar tahan ke ataupun sambil tunjuk buah? Sambil tunjuk lah. Sambil tunjuk lah. Tapi apa yang sakit tu kita dapat lah. Okey, ada rasa macam nak berhenti tak? Tak ada. Mula-mula tu? Mula-mula tak ada. Tak ada. Pasal benda ni menarik. Saya pun ada duk pergi Pasir Alim pun saya ada duk pergi belajar juga. Tapi lebih tertarik dekat Siku 12 ni. Sebab dia satu dia cepat. Tu dia pergerakan dia tu memang untuk melumpuhkan musuh. Dia macam masa mula-mula walaupun kena teruk macam mana sekali lebam apa pun masih cari juga. Masih cari juga. Menarik. Okey, jadi kalau cakap pasal Siku 12 ramai yang tak kenal lagi lah. Jadi Siku 12 ni macam kita tahu dulu dia tak macam lah ni. Lah ni bila kita scroll TikTok dah boleh nampak. Banyak dekat YouTube pun kita dah boleh cari. Di lah ni dengan dulu tu memang beza banyak. Dulu tak banyak orang tahu lah Siku 12. Okey, Abang Adam boleh kongsi dia punya ni sejarah atau macam saya dekat YouTube tu lah. Bila buka tu tengok Siku 12 Aliran Padam banyak. Bukan saya yang buku.
Anak murid yang bubuh. Oh, Malay. Saya pun marah lepas jangan bubuh. Tak payah buat aliran. Sebab aliran ni aliran Syekh Dada saja. Kan, aliran Syekh Dada. Tapi dari bukan dia tak apa salahnya. Abang Adam mengajak kami bubuh. Bagi orang tak kami main Abang Adam. Depa yang buat saya kat YouTube pun memang saya tak suka. Saya memang tak suka. Sebab kita pun tak pandai kan. Bila kita main tak ada selibas. Kita bukan main. Kita bukan orang yang Datuk Bos semua, designer Nizam, mereka ada selibas, mereka cantik, mereka tahu. Step-step saya tak ada umur tu. Jadi bila berbual kita rasa tak orang saya tak tahu kita tak pandai. Sendiri asal macam tak. Saya Pak Ya Tok Wan saya dia ajak saya tak ada selibas. Dia ajak buat makan, pukul masuk pukul dia pukul saya dia ajak makan. Macam kami ni lah nak wait kena ingat kan. Lepas tu kami olah balik. Oh, kena ingat sendiri daripada apa yang abang Adam tunjuk tu lah. Kami olah balik dan buat satu ni lah macam saya tak ajak siku dia tu. Saya tak ajak siku semata-mata sebab Syekh Dada ni dia kata bergerak semua anggota dalam manuskrip kan. Gerak semua anggota. Saya ajak mereka bukan siku semua, tapi saya ajak mereka banyak saya main lutut. Saya lebih suka lutut. Tanya dia kalau permainan lutut kami main lutut. Nampak sekali dah. Sekali lutut, tangan, kepala. Bila diikat belakang guna bau ni pukul dengan bau. Siku 12 ni dia bukan kau pakai siku semata-mata. Bukan dia. Menarik lah dia. Dia bergerak semua. Anggota badan yang terlibat dalam siku 12. Dia bergerak semua. Kepala pun. Tok Wan saya Yahya ni dia main kepala banyak. Dia boleh pukul, dia boleh tangan free, dia boleh lawan dengan kepala. Dia boleh buang. Okay. Menarik. Kita tak tahan kan kepala kan. Kepala kalau dia kena tengok orang jugalah. Yang tak boleh tu memang pengsan lah kalau pergi. Okey, jadi kalau macam pandangan ni dah pandangan Abang Adam sendiri, warisan ni dia penting tak untuk anak-anak Pulau Pinang? Permainan ni saya rasa penting. Satu ketika dulu kan di Pulau Pinang permainan ni hanya orang yang IC Pulau Pinang saja yang akan diajar. Kosong bang, IC Pulau Pinang 07 lah. Pada IC Pulau Pinang 07 seberang pun tak boleh dah. Dalam pulau saja. Dulu dah orang pulau saja boleh main dulu. Kan, lepas tu saya ni orang seberang Kuala Batas. Saya mengambil tuan saya macam ni. Saya yang pecahkan ke seberang tu dah. Banyak orang marah juga. Tapi saya pecahkan juga. Saya ajak di Sri Tani mana Kedah mana saya ajak. Dia boleh kan. Dan lepas tu barulah di sini pun mereka boleh terima, mereka pun okey jalan. Kan? Cuma mula-mula masa bila mereka dapat tahu mereka sayang kat ni. Mereka pelihara daripada kau. Law ni pun saya mengaku masih banyak lagi yang kita tak tahu. Ada dalam Pulau Pinang yang handal-handal ni main siku, tapi dia tak keluar ke depan. Mereka tak mahu tunjuk diri. Kan? Lebih hebat daripada kami. Ada. Memang ada. Tapi mereka pilih untuk simpan. Mereka ada. Orang-orang ni ada. Mereka tak keluar. Saya tahu siapa saya tahu. Ya. Saya biasa pergi pujuk depa, jomlah main lah. Tak apalah, abang jalan lah. Abang hebat. Dia berkata kita hebat. Habis sebenarnya depa tu hebat. Tapi depa macam ni, depa tak mahu benda ni rosak. Pasal depa main kadang depa main hak asli kan. Depa main hak asli original, depa dapat benda tu terlalu mahal bagi depa. Kan, depa tak mahu rosak. Macam Abang Adam main tak risau pasal silibus saya tak ada silibus. Faham. Jadi tapi saya main 12 lah. Saya pergi hak siku. Saya banyak Pak Ya botak Tok Wan saya kan. Dia cerita kan. Dia cerita kata dah ni Syekh Dada ni kan. Dia cara dia berlawan ni. Saya tanya dah Tok Wan, saya tak mau silibus, saya tak minat silibus, tak minat apa. Boleh ajak cara Syekh Dada berlawan dan bisa tengok. Dia ajak asal saya dah pukul ni, saya dah pukul ni. Dia ambil sini, dia ambil sini. Tangkapan pun ada, tangkap, sepak kan, kunci kan, angkat empuk, semua ada saya dah ni, semua. Jadi saya praktikkan tu. Kan, Tok Wan saya ajak sikit, saya buat kaji ni, saya kaji. Saya depa ni jadi pengkaji saya. Mula-mula ramai saya kaji di depa ni. Depa belajar. Depa ni kenal saya, ramai. Faham. Jadi macam bila Abang Adam sebut tentang silibus tu, saya jadi tertarik macam nak tahu tentang silibus ni. Dia mungkin boleh kongsi jugalah dekat orang macam mana silibus yang silibus ni macam saya belajar ni dekat Pak Ya Tok Wan saya, pada kat Pak Melaka saya Pak Lah saya belajar.
Pak makan anak Pak Lah banyak silibus lah. Dia punya skru dia cantik semua permainan kan. Dia punya skru art dia semua. Pak Lah, Pak Wahab, Pak makan saya kan. Ya, lepas tu Mustafa. Mustafa sekarang ni, dia ni tak tunjuk dia ingat. Dia ni main hebat kan best. Dia main macam Pak Ya tu kan. Kira yang Abang Adam sebut ni semua yang ada silibus lah. Silibus. Dia silibus ni kira daripada langkah 1 ke langkah 2 dia ada Silibus lah, ni ada macam tu. selalunya silibus bermula dengan 12 tu lah. Tapi silibus semua ni berlainan tau. Dia punya aturan dia pun ni berlainan. Pak Mat main lain, Pak Sahak main lain, Pak Ya main lain, Pak Bidin main lain. Yang saya kenal ni yang handal betul ni Pak Wang ni. Tadi Ibrahim Budi pun Ibrahim Budi kan. Termasuk ada lagi yang anda ni. Minta maaf saya tak dapat sebut lah. Okay, saya tak kenal dia pun, saya tak tahu, saya pun tak pandai kan. Sebab dia pun pilih. Betul saya kata yang duduk senyap-senyap ni, yang tak tunjuk diri banyaklah pulau ni. Saya pun segan dengan depa ni. Patutnya kena panggil depa ni yang main cakap ni. Tapi depa tak keluar. Depa pelihara benda ni, depa sayang. Ada dalam pulau ni, kalau memang ada, saya kata banyak. Kira ahli-ahli dia pilih untuk tak menonjol sebab dia nak pelihara, nak jaga silap siku 12. Tapi depa main tau, jangan depa tak main, depa berlatih. Dalam diam depa berlatih. Masih amalkan lagi lah. Depa amalkan lagi. Okay, jadi kalau macam dalam pelibatan Abang Adam dalam dunia silat ni, dia ada satu pengalaman yang Abang Adam tak boleh lupa tak? Macam satu benda yang Abang Adam ingat sampai lah ni. Mungkin jadi masa baru mula belajar ke. Pengalaman lah. Yang paling Abang Adam ingat lah sebagai pengalaman silat ni. Pengalaman silat ni saya rasa macam macam bersalah jugalah dulu masa saya belajar tu. Banyak saya pergi kacau gelangan-gelangan dulu. Lepas tahu saya kacau. Tapi saya seorang-seorang saya tak babitkan siapa-siapa. Daripada umur 17 tu sampai 25 tu memang saya kacau. 17 ke 25. Banyak saya kacau motor. Saya minat. Nak kata Abang Adam pergi kacau ganggang yang mereka tengah belajar tu lah. Saya kacau, saya langgar gelangang. Saya pukul, saya cari guru dia. Lepas tu Pak Ya tahu Tok Wan. Dia panggil saya ingat saya nak kenal. Bagus. Dia kata bagus. Pak menekan saya ni marah. Pak Wahab, Pak Lah orang ni marah. Apa kan? Lepas tu mesti kat dia tak apa lah best. Tok Wan best. Tok Wan ni saya ni, Pak Ya ni dia cukup sayang kat saya. Kalau saya tak nampak saya, dia telefon, dia main cari. Saya pergi belajar kat dia. Nak balik RM50 dia selit saya. Dia pula dia belajar saya, dia ajak saya, dia bagi duit pula RM50. Setiap kali saya pergi RM50. Hantar balik. Kalau saya pergi tanya Tok Wan, dia hantar saya di JT. Nak pastikan saya. Dia mungkin cucu dengan murid paling dia sayang lah. Saya cucu menakan. Cucu menakan lah. Cucu dia menakan. dah anggap macam cucu yang lah. Saya cucu saudara. Tapi dia sayang kat saya. Saya pun tahu. Okay, jadi untuk Irfan pula, pernah lalu benda yang paling suka tak? Kalau macam bila berlatih ni, benda yang paling teringat lah, kata paling teruk lah kena. Paling teruk masa belajar ni, mula-mula ke ataupun sepanjang lah. Antara kita nak biasa macam besi-besi kan. Memang teruk. Senaman dia teruk abang. Dia perlukan kekuatan. Maksudnya macam mula-mula tu mungkin badan keras nak pusing. Macam tu lah. Kita nak lembutkan badan tu, nak dapat satu step tu. Dia macam siku 12 ni, dia macam tarian ke atau macam mana? Sebab dia banyak pakai pusingan, macam yang saya tengok malam tu. Dia lebih kepada pukulan apa tu? Pukulan. Dia macam kena. Dia macam ni, dia bagi saya dia ada dua lah. Saya contoh. Dia ada dua. Satu art seni dia memang cantik, memang best. Bagi saya tak pandai kot tu. Saya tak pandai pusing-pusing macam dia. Dan saya train tapi saya tak boleh. Saya tak jadi. Saya tak, tangan saya tak hidup. Macam dia pun macam Mas Nizam semua lepas mainan. Tok Bah, Haji Zainal semua lepas main besi kan. Ada Pak Lah kan. Pak Lah Pak nak saya semua ni. Lepas anak apa? Anak Mamu Harun, Amir Dada tu, Musbah semua lepas main. Cantik. Saya pusing art lepas. Tapi saya tak ada apa tu.
Kalau saya tunjuk lah, saya tak kerti. Tapi kalau ada orang pukul saya tahu nak tunjuk saya pukul dia macam mana, nak lawan lah. Macam tu lah. Lebih pada pukulan. Dia ada lah, dua. Maksud saya art dengan tempur. Art dan tempur. Tapi art ni penting lah. Art saya tak upama ingat ni penting lah ni. Mesti semua yang ni yang Tok Wan saya bisa kata, awak tak mau main art dia tu. Lagi main lagi syok, hantar dia dah. Okey. Tapi saya tak boleh happy, saya memang tak mau. Macam tu. Okey, jadi kalau macam pengorbanan yang terbesar yang Abang Adam perlu buat lah untuk kekal dalam dunia silat ni, ada tak kena tinggal apa-apa kau untuk kekal dalam dunia silat ni? Mungkin ramai kita punya penonton pun nak tahu jugalah. Saya, kalau murid-murid saya tu, saya ni kebanyakan orang kata guru cari murid lah. Memang koman lah. Koman lah. Tapi yang tu adalah pendirian saya. Saya tak kisah orang nak kata apa. Saya akan bercari murid-murid saya. Lama tak main, saya cari rumah mereka. Saya main di Penang, di mana saya bercari. Awak tak main mana. Saya pujuk dia, saya merayu dia. Selama main, pasal saya sayang benda ni. Kalau apa tak mau main kat aku pun, apa pergi kat Asnizam. Jalan sekolah orang ni. Okey, Abang Adam tak kisahlah kat Tampo. Apa pergi dekat Haji Zainal. Apa pergi dekat Tok Boh. Apa pergi dekat Santikan ni kan. Saya suka dia pergi. Saya cari dia bawa, jangan tinggal. Kan? Saya cari dia. Memang saya ni, kelas saya ni sudah jatuh bawah. Oh, dapat rezeki aja. Sebab sayang kan benda bini ni. Bini saya, anak-anak saya marah. Awak yang buat ni, ayah macam tak nak marah, macam tak nak apa. Cari murid. Kan? Tanya depa, saya cari depa. Cara saya mengajar lah ni tahu macam mana? Okey, hang nak belajar, rumah hantar mana? Saya tak kata hamil saja. Rumah hantar mana? Okey, hang cari tapak rumah simen. Abang Adam pergi aja. Tu cara saya. Cara saya. Takkan dia kena pergi gelanggang. Sampai lah ni, yang tu saya rasa biar aku buat ni. Abang Adam akan sampai ke? Saya akan sampai. Tapi kadang sampai mereka tak boleh main juga lah ni. Orang lain mereka tak boleh main. Dia kita kata apa? Saya tak tahu macam mana. Permainan ni saya rasa cukup susah untuk orang apa? Orang main apa? Nak kuasai. Kuasai dengan apa dah? Orang main tu macam kekalkan lah. Dia nak amalkan tu susah. Istiqomah. Susah dia pemain. Maintain semangat sebelum main semangat gila-gila nak main kat malam ni. Kami saya dah kena pukul bangun. Dan bila main ada segelintir saja yang boleh macam dia lama tahan. Yang bertahan yang kan, ada lagi yang boleh tahan. Kalau macam sekarang ni yang Abang Adam ajak dalam berapa orang? Sekarang anak murid saya ada 1,000 lebih. 1,000 lebih ramai. Saya canda 1,000 lebih, tapi yang ada kekal ni saya rasa 20 orang yang boleh main gitu. Yang betul-betul bertahan daripada 1,000 tengok. 20 orang. Okey, tengok 20 orang yang betul-betul mau. Dia benar ni dia kena betul-betul nak permainan ni, sayang permainan ni, dia boleh main. Kalau tak sayang tak boleh. Dia lagi pun benda ni dia kena datang dengan minat daripada diri sendiri tu. Saya gila permainan ni. Saya gila. Mula-mula tu saya kena paksa Tok Wan, tapi saya tengok permainan ni mudahnya. Mudah bila kita lawan tu. Walaupun dalam saya minta maaf, saya tak banyak betul walaupun dalam 10 orang kita mudah untuk tumbang dia cari poin-poin dia tu. Tapi kita kena jugalah. Kita pecah mulut, koyak jugalah. Biasa lawan, nama pun lawan. Kena. Nak kata tak kena tu bohong lah. Kita kena, tapi depa akan down, akan lari. Kita akan ni, kita tetap berdiri teguh. Alhamdulillah buat sampai lah, alhamdulillah. Kan? Tapi cukup bahaya kalau kita pakai permainan tahun 12 ni. Bahaya dia satu lah, kalau ada kelambit kat kita. Kelambit ke pukul 5 atau apa-apa senjata, ada kelambit cukup lah. Tapi permainan kita ni, kita sekali cukup serasi dengan kelambit semua ni. Pergerakan dia tu, kalau main kelambit yang takut mati orang yang tu saja. Takut membunuh orang kan. Sebab kita tempuran jarak dekat ni pukul 12 bahaya lah. Tapi betul ni senjata orang Melayu. Macam Nizam cakap betul, senjata orang Melayu. Macam dulu Tok Wan kata anak Kedah kalau bawa kelambit, anak Penang bawa siku. Senjata orang Melayu. Okey, baik. Okey, jadi soalan seterusnya Abang Adam, perkara paling utama yang Abang Adam tekankan kat murid-murid yang Abang Adam sendiri, macam perkara paling penting lah yang Abang Adam peringat mereka selalu. Saya peringat mereka, saya belajar daripada guru lain.
Saya boleh. Kalau Guling kata belajar, jangan buat orang kan. Jangan buat orang. Kalau bertanya ada apa saya pesan apa tanya. Okey, kalau Abang Adam pula dia tekan. Dan bila kita balik daripada dia suruh test. Oh. Test apa yang kita belajar kat Abang Adam lah. Maksudnya kami cari orang yang boleh melatih lah macam tu lah. Dah Lawan. Sebab lah. Sebab Saya lah. bukan lawan. Saya lawan bicara orang. Dah faham lah. Ah. Okey. Tapi lawan ni kurang lah. Sejak main saya tua ni saya dapat bagi mereka cool lah nampak bagus. Dulu memang saya paksa aku mau dengar hang pukul orang. Kerana saya atuk lebih pukul siapa. Betul. Ya. Betul. Dia tapi alhamdulillah berjaya. Jadi Ya. tu cara hujan-hujan. Tengah lepas orang lain hujan tak pinggang dengan satu ke pinggang dua hijau apa. Saya dah hujan saya boleh pukul dia ni. Ya saya cari tak apa pula ke. Jalan-jalan saya cari semua hak yang boleh bukan lawan. biasa-biasa Saya, lah. saya cari yang boleh lawan. Black belt pun ada, biasa. Tapi anak dia pergi turun kita, black belt. Okey. Taekwondo. Menarik juga. Okey, Tapi jadi cara tu cara saya lah. cara sendiri mungkin. Siapa nak marah pun marah lah. Tapi tu cara saya didik anak murid saya. Saya Macam saya didik dia tu. Selalu orang kata lain guru, lain cara dia. Yang macam tu lah. Lepas cuma saya pesan kat mereka. Sejak macam mana jahat pun orang Melayu kawan hang, yang hang kenal orang yang kenal kawan hang, dan jangan pukul. Jangan buat biar depa main pukul hang pun hang jangan buat. Kalau hang dah kenal-kenal ada kawan ke siapa, kita tahu dah kita ada hubungan dengan orang tu lah. Jangan pukul. Kan? Macam mana dia salah hang, atau dia main tolak hang, dia buat hang jangan pukul. Tapi bila hang dah teruk dah, dia buat hang sampai tahap yang teruk dah, sampai hang nak nyawa, nak hilang nyawa ke apa, masa tu hang boleh. Masa tu hang tunjuk. Yang tu larangan. Masa tu hang tunjuk, memang makan. Dia pun pernah biasa pukul yang kenal-kenal kawan kan, yang ada kenalan kan. Tambah guru-guru yang belajar. Walaupun belajar kat sebelum belajar kat badan, belajar dekat apa? Gayung ke mana apa tu, guru hampa kena hormat guru hampa. Pada badan ajak depa jangan pelekeh. Jangan pelekeh bawah orang. Benda lain ha. Jangan pelekeh bawah orang. Depa ada bawah depa. Tekak ada bawah depa, monitor ada bawah depa. Semua boxing semua ada bawah depa. Depa ada yang buat main. Jangan rasa hang boleh. Tapi kita masa lawan, kita pakai bawah kita pikat bawah kita, jangan pikat bawah orang. Macam tu pula. Belino lagi. Lawan pikat bawah apa kita buat pula kita punya, jangan pikat lah apa dia ada. Kan? Cuma jaga dengan nak rapat, dengan pasti bila nak rapat pastikan dia ada pisau. Nak rapat pastikan sentiasa ingat kata musuh ada pisau. Dengan rapat sangat. Dia ada jarak, ada jok. Dia ada masuk, dia ada siku lorong, dia ada masuk. Kita bagi painter jam. Jam apa? Lompat apa jam? Jam painter jam. Cuk masuk. Dia ada tu. Dulu saya belajar dekat derih. Tu saya kata guru saya banyak. Saya bisa belajar apa, saya balik Tok Wan ni sebab saya nak tengok silibus orang. Pasal saya tengok banyak dipertikaikan siku lorong ni. Banyak yang kata, okey hang main betul, aku tak boleh silibus kuliah. Sebenarnya semua sama. Dan ni saya terangkan macam ni. Saya ada ajak tiap orang ni semua sama. Kan? Silibus tu juga cuma kedudukan nombor tu. Kan? Oh, jadi Cara dengan tekniknya. Siku-siku tu juga cuma nak duduk nombor ni duduk. Silibus tu juga sama, tumbukan semua sama. Apakah semua swing tepi semua kan. Tumbuk kejam semua sama. Cuma dia, bila dia percikan ni, jadi saya pun aku tak nak tahu yang mana betul. Saya belajar. Saya belajar lainnya. Hak Mak Amdan ni saya belajar pun tak pulun lah. Saya belajar nak ambil tahu silibus kan. Tak pulun je saya belajar kat luar lah. Saya nak ambil tahu silibusnya. Kat Manjagai saya pergi dia halau balik. Dia tahu saya cucuk. Dia kata, hang dah main kat payah, ambil kat payah, hang main aku apa. Dia tak ada ajak, dia halau saya balik. Sampai situ dia tak ajak saya. Tapi kat Pak Rashid saya pergi kat di Sungai Limau. Masa saya budak lah. Dia ambil silibus dia. Pemingat dekat Pantai Jojok, saya pergi ambil silibus belajar. Bang Amdan kata ada seorang yang istimewa saya cerita. Kan? Mungkin dia akan tengok podcast saya ni kan. Saya pun harap dia boleh jumpa dia lagi kan. Dia nama Derih. Nama
dia dah kerja Penempot dengan saya. Masa duduk dalam Penempot tu, saya belajar kat dia. Sambil ni, siku dia best. Dia punya aliran Pak Sahab. Pak Rashid tu dia punya senior. Dia bawa budak Rashid sikit. Tapi dia belajar kat Pak Sahab direct. Nama Derek Gani. Dia orang Penang. Dia orang Oglugung kot. Dia punya pukulan dia macam tu, kira macam Sobat jet tu. Dia pukul siku dia dengan badan besar. Dia badan besar. Sadu besar. Besar pun tapi dia pipak siku dia semua dia pukul memang deras. Ala-ala Mat Tyson tu. Dia macam Mat Tyson tu laju. Dia pukul. Saya dah belajar kat dia. Saya ambil dia. Tapi tak banyak silibus juga. Saya belajar tempur juga. Saya ambil dia. Lepas tu dah saya berhenti dia pun terpisah. Dia duduk di Taman Keadilan. Kalau boleh cari dia, pergilah cari dia. Dia teja bapak tu Taman Keadilan. Dia ada masih ada drink ni. Jadi kalau hantar Abang Adam belajar ni bukan dengan Tok Wan sendiri je lah. Banyak juga lah guru yang dengan Tok Wan ni saya pulut. Saya ambil betul-betul buah lawan dan buah tempur. Yang ni saya nak ambil tahu, nak tengok silibus dah. Tapi saya tak pandai, tak ada silibus. Saya pergi nak timbal silibus. Oh macam ni. Oh 12 ni macam ni. Tunggu tengok sama. Tu saya kata jangan bergaduh. Lepas ni minta ahli 12 ni saya minta satu lah. Jangan bergaduh. Dengan duk petikai dah apa hang tiba ni hang betul tapi manuskrip ke apa. Manuskrip tu hanya untuk kita tahu. Yang penting latihan. Pergerakan kita, latihan kita dulu. Manuskrip hang boleh baca manuskrip. Memang boleh baca manuskrip. Tapi itu anak lawan nak pegang manuskrip lah. Musuh dah nak tengok dah benda ni kita ambil tahu sejarah. Sejarah kita tahu tapi latihan tu. Berlatih. Berlatih tu bagi padu bagi padat dapatkan kuasai permainan 12 ni. Tak kira lah main. Semua saya kata sama. Permainan 12 ni semua sama. Tak ada lain. Saya dah jelajah dah, saya tengok dah. Ali Zainal main macam mana, Pak Rashid dia bermain macam mana, semua saya tengok dah. Semua saya tengok. Semua sama. Cuma silibus dia tu aturannya lain-lain. Tapi cara pukul, cara makan, cara berlawan sama. Bukan buah tu lah. Okey. Selaman dia pun. Selaman yang sama lah semua makan. Okey, jadi untuk Irfan. Ya. Perkara paling besar yang Irfan belajar kepada Abang Adam. Maksud saya selain daripada belajar silat lah. Apa yang Abang Adam bagi inspirasi dekat Irfan? Inspirasi sebagai guru lah. Sebagai guru kalau kita nak melatih anak muda ni kan. Cara Abang Adam ajar ke ataupun apa yang Abang Adam dah titikkan macam selalu bagi peringatan ke apa yang Irfan belajar daripada Abang Adam lah. Abang Adam dia tegas kan. Tegas. Tegas dia macam Abang Adam cakap musuh pukul, kita pukul. Lebih daripada apa yang dia bagi tu macam tu lah. Okay, selain daripada silat ada tak mungkin daripada perangai Abang Adam sendiri ke yang bagi inspirasi yang kata apa timbul rasa hormat macam tu lah. Abang Adam ni dia seorang yang ni bagus. Tak ada guru yang cari anak murid maknanya walaupun anak murid kadang tu kat batu jauhi jauh juga jauh Abang Adam dia akan pergi ke rumah. Maksudnya Irfan ni dia sanjung dengan sifat Abang Adam yang rendah diri orang kata. Rendah diri. Dia sendiri akan mencari anak murid dia yang mana yang tak main macam tu lah yang saya faham. Abang Adam akan pergi cari, dia akan mengajar. Sebab apa? Sebab Tok Wan saya cari saya. Jadi Abang Adam dah terbiasa macam tu. Proses mula tengok tak? Pak Ya, Tok Wan saya Pak Ya seorang yang guru anak murid Syekh Dada. Kira Syekh Dada Tok Wan saya ni kira dinasti ke berapa? 3. Ya. Kalau ikutkan ketiga. Syekh Dada, Tok Wan saya belajar direct. Jadi saya pun bukan calang-calang Tok Wan saya belajar dia anak murid Syekh Dada. Tapi dia boleh cari saya. Support saya. Yalah betul. Saya akan cari depan, saya akan pegang. Macam mana Tok Wan saya punya style saya akan pakai. Dah terbiasa dengan daripada tu. Saya mesti cari depa. Biasa saya cari depa, saya pukul depa, saya geram. Pasal depa tak main kadang-kadang, saya pukul dulu depa. Tanya depa. Saya pukul dia saya tak dengar jumpa saya bagi tak tepi jalan mana saya bagi awak tak saya bagi depa. Baru okey. Dulu main tu.
Mungkin ada paksaan juga lah paksaan saya pun kena paksa. Yalah sebab sama tu saya lah ambil proses sama. Saya ambil proses sama baru jalan lah ni. Siku 12 ni dia kena buat lagu tu. Faham. Baru dia jalan. Dia macam ni bila jadi bergaduh, bila kena pukul, baru nak main. Abang ajak bopo. Dah kena pukul pecah teruk tu barulah abang ada hang belajar pula jangan ingat nak pukul orang. Tapi saya suruh pukul orang. Tapi ingat memang bukan nak pukul orang. Belajar selaman, fitness, bagi badan macam syok, elok kan, selaman, sihat badan. Lepas tu dia punya seni dia syok, silibus dah tu. Carilah orang yang main silibus dah, jangan cari saya main tempur, tak pandai. Cari orang yang main silibus, ada ramai. Hasni Nizam, Tok Ba, Pak Loh, Pak Mengan saya, Pak Wahab, kan, Haji Zainal ni, semua itu geng-geng brand body semua tu. Yang saya tak sebut nama ni, minta maaf, ramai tu tau. Pergi belajar kat bawah. Saya macam ni lah, saya pun nak pencen lah, kan. Tapi saya seronok lah, tengok galan saya dah berjuang sebelum ni kan. Dulu saya seorang-seorang, saya tak ada siapa minat pun benda ni. Tak ada siapa minat sekolah belah. Berjahat, pukul orang, ni buah koboi ni, pukul orang, bukan koboi. Lepas dapat dia koboi, ada lawan kan. Tapi tak minat, tak ada tari silat. Saya dah berjuang, main sampai murid-murid main. Ramai. Seribu orang lebih murid. Mungkin macam lain orang dia minat tarian macam silat ni. Lepas minat tari. Tapi yang kaki lawan, mereka tahu. Mereka akan cari saya kaki lawan, mereka tak lari lah. Mereka main, kena pukul je lah, mereka main. Mereka tahu permainan ni. Permainan yang berjasa masa diperlukan. Orang kata apa bila Siku 12 ni dia penting bila street fight. Macam tu lah maksudnya. Sebab tu jasa tidak binasa. Saya adalah jasa yang ni lah. Masa hang belajar tapi bila diperlukan, siapa nak tolong hang? Telefon tak ada. Okey, jadi pada pandangan Abang Adam lah, nilai yang semakin kurang dalam generasi sekarang ni apa? Nilai diri tu. Dari segi silat lah. Bukan, maksudnya nilai dalam jati diri generasi sekarang ni lah. Kurang lah, mereka kurang lah ni. Mereka banyak, mereka bagi mereka ilmu mempertahankan diri ni tak penting. Bagi mereka tak, macam tak berminat lah ni. Orang tak minat gelanggang, latihan tak minat lah. Kan? Tak ada lah. Okay, jati diri bagi Abang Adam sendiri rasa macam tu lah. Dia tak berminat dengan jati diri ni penting. Saya rasa penting. Memanglah kita boleh cakap, tapi masa jadi tu dia akan jadi. Saya setiap orang dia akan jadi. Dia bawa bini ke anak ke, akan jadi di macam-macam lah, di ugut ke, dia apa akan berlaku kan. Benar tak? Main di rumah ke, nak pecah, nak ni ke, kita akan jadi masalah ni. Jadi masalah benda ni penting, kena. Benda ni bagi saya nombor satu lah kan? Mempertahankan diri ni lah. Kena ada kat diri kita, bawa hang. Okay, hang nak bawa markah ke, bawa. Hang boleh jaga, hang boleh melindungi bini hang, hang boleh lindungi markah hang, bini hang. Tempat kerja hang pun ambil tolong. Bos hang ke, kalau apa-apa berlaku di tepi jalan ke, apa-apa berlaku. Saya biasa orang gila pukul orang di jalan, bagi orang. Saya turun pergi kat dia. Saya tak pukul. Saya cakap dengan dia. Dia elok boleh dia peluk saya. Tak payah pukul. Tapi dia buat orang teruk dah. Budak sekolah dia tampak. Budak sekolah kat sekolah. Tak perlu pukul pun. Tapi kita berani pergi sebab apa? Sebab kita ada belajar. Dia tahu tak lihat kopi aku boleh lah sekarang nak ni kan. Ada ni bila tak ada apa. Tak ada apa jadi takut. Anak tolong orang je dah. Tu orang. Kalau anak bini kan. Kalau anak bini macam mana anak buat tu? Ni anak bini anak biar. Anak-anak orang tengok orang kena pukul. Tak boleh. Jadi yang tu kongsian daripada pengalaman Abang Adam sendirilah. Macam mana bila terjadi apa-apa kita ada pertahanan diri. Jadi bagi Abang Adam sendiri memang penting lah benda tu. Nombor satu yang satu Abang Adam tekankan. Okey, baik. Jadi kalau macam bagi Ifan sendiri, dia silat ni dia mengubah diri daripada sudut apa? Maksudnya daripada adab ke, daripada disiplin ke? Betul. Silat mengubah kita pergi, kita disiplin, tepat waktu. Macam adab dengan berguru, macam tu. Adab dengan guru. Sebab banyak orang lah ni, macam zaman lah ni lah kan. Macam orang tekankan yang anak-anak muda sekarang ni dia dah tak, orang kata apa, adab tu dah kurang. Ya, betul. Ni. Ya.
banyak yang mampu kan. Kalau boleh tu anak muda keluar lah, keluar carilah guru silat yang ada dia kan. Oh, dia boleh disiplinkan diri sikit, ada yang mampu-mampu. Bila dia belajar ni, guru akan latih dia bawah. Daripada latihan tu sendiri dia akan bagi ada rasa beradab, rasa hormat dengan orang macam tu lah. Disiplin pun ada juga daripada latihan ni. Contohnya macam kalau kata latihan start pukul 10, mungkin 9.45 dah sampai, macam tu lah, jadi disiplin. Jadi benda ni memang penting lah. Kalau kata rokok memang tak boleh lah kadang-kadang. Lepas merokok tanya saya buat apa lepas. kena sebab Okey, jadi macam harapan untuk generasi muda lah ni, Madam. Dia macam perkongsian hari ni, daripada penutup pada perkongsian kita hari ni lah. Harapan Abang Adam bagi masa depan untuk generasi muda dan pada masa depan Ciku 12 sendiri. Bagi saya ni belajar lah kan. Belajar. Maksudnya nak buat benda lain dia semua buat, tapi belajar. Curi masa walaupun seminggu sekali pun, walaupun 15 minit pun, walaupun setengah jam main seminggu sekali tak apa, belajar. Dan bagi hidup, tak kira lah nak main selain dari 12 ke kan. Lepas tu jangan kita duk kata yang ni bagus, yang ni tak bagus, permainan ni tak payah fikir. Kawan saya Pak Yau kata kalau kita duk merendah permainan orang, kita akan kena, kita akan tawak. Kita nak bagi manis permainan kita nak bagi kita ni hebat kan. Jangan merendah orang, jangan kata orang, jangan berbusuk orang, jangan laga-laga orang, banding ke orang macam tu. Jangan banding-banding. Sebenarnya sama saja kan. Silat gayung tumbuk macam ni, siku pun tumbuk hat tu juga. Sama, semua pergerakan tu. Saya dah kata bergerak semua anggota. Gayung nak dia main berapa macam-macam kan. Saya dah macam-macam kan. Gayung apa segala dia campur dengan 13 jenis tu. Main bukan ada siku dia. Kalau nak main siku saja bawah. Kan orang yang pandai main bawah, silat bawah, silat kaimau orang main bawah dia boleh cantas juga. Jadi main semua tajak sikit ni. Betul lah. Saya harap budak-budak kita ni bagi belajar lah kan. Jangan duduk ni belajar. Waktu kita memerlukan, kita tak tahu bila masalah akan timbul kita kan. Bila kita semua kita boleh lepas diri kita kan. Bila daripada nak patah kita luka saja. Kita tahu daripada kita nak patah tak ada apa, kita akan patah orang buat kita ni luka-luka macam sikit kan. Tak apa kan. Kawan-kawan kita ada. Satu lagi musuh tu yang orang yang lawan dengan kita tu, terkurang dia kata lain kali aku tak mau, walaupun kita kalah dengan dia. Kita kalah dengan dia. Dia hebat. Tapi dia kena 2-3 biji. Kita ada rasa dia kata lain kali aku tak mau, walaupun kalah dengan dia pun hebat dia tu. Okay. Aku tak mau. Dia punya penumbuk dan aku kena pun aku dah pasal aku tak mau. Okay, tinggalkan kesan juga. Kesan jadi orang tak mau. Sekarang kita kena ada belajar. Yang tu saja saya dapat. Faham. Jadi masa depan untuk Ciku 12 pula macam mana? Harapan Abang Adam ni. Saya harap Ciku 12 ni, saya harap kita bersatu semua kan. Mula darilah ahli Ciku 12 ni, kita harap jangan kata hak ni tak fikir. Kita sebenarnya kita serumpun. Kita ada siapa lagi? Kita tak ada siapa dah. Dia saya ada Tok Bos, Nizam, Pak Loh, semua kita ada. Haji Danan kita ada, Mamu Harun, kita punya warisan kita kan, benda tu kan. Kita ada kalau kita mana siapa kita ada? Kalau pecah tak ada. Tengok gayung depa macam mana, tengok ni macam mana best depa punya persatuan daripada kita lah kelompok yang kecil ni pun tak apa. Apalagi kita bersatu kita kan, kita bagi jalan. Jadi harapan Silaturahim tu saya mau bagi elok kan. Terima lah, walaupun saya main tak tahu mana pun, terima lah saya. Terima lah puan ni, terima puan semua. Kita satu tim kan. Support ni kan. Kita sama, baru kita sama-sama naik. Saya pun berjuang dulu saya seorang-seorang sunyi. Bila saya sedar saya seronok. Seronok. Dah macam ramai. ni, dah ramai. Walaupun saya tak main dan pandai saya seronok. Ada jalan dan terima kasih kat museum lah. Sebab sudi lah kata permainan ni kan. Sudi yang nak
naikkan, nak tunjukkan permainan kami ni kan. Yang tu sama. Jadi untuk Ifan pula, ada mesej nak bagi dekat anak-anak muda yang mungkin minat tapi dia macam kadang-kadang takut nak tanya, tak tahu nak tanya kat siapa. Ada mesej nak bagi tahu kat mereka? Harapan saya agar anak muda carilah guru psikolog yang ni dan berlatih lah. Saya benda ni warisan kita kan, warisan Pulau Pinang. Penting lah warisan ni, kita kena pelihara kan. Jadi lah kalau kita orang Pulau Pinang ni, kita belajar kan. Betul. Jadi macam yang tu mesej daripada saudara Ifan kita. Dia kata penting lah warisan, silat warisan ni. Sebab kita kalau kata ni untuk untuk anak-anak Pulau Pinang lah, benda dah ada depan mata tapi tak mau nak dicari. Sebab kita memang kita beranak IC pun 07. Jadi benda boleh cari lah. Tak payah nak teruk sebab kalau kata zaman dulu macam zaman Abang Adam ni, susah nak cari benda ni. Dia tersembunyi, tersirat rahsia. Jadi benda bila dah tengok dah ada orang kata apa, pameran lah macam ni, kita sebut nama-nama guru apa semua. Kalau berminat tu tanya je, peluang je tanya. Tak salah kita nak tanya kalau kita nak belajar. Okey. Jadi sebelum tamat podcast ni, last punya soalan. Dalam gelanggang siapa yang paling garang? Gelanggang Abang Adam. Abang Adam. Okey, selain daripada Abang Adam, ada lagi tak? Dia boleh kongsi ke? Dia. Oh, jadi kita tanya dekat ni paling garang lah. Dia beza lah kalau kata dalam gelanggang dengan bila jumpa bercakap macam ni. Okey. Harapan saya agar Siku 12 ni akan berkembang lagi lah ke seluruh Malaysia ataupun ke dunia. Dan bagi yang anak muda yang berminat nak belajar, boleh cari badan dekat Kepala Batas. Nanti kita akan tinggal nombor telefon lah. Tapi harap anak-anak muda belajarlah bersungguh-sungguh lah. Pasal Abang Adam dia kalau dia ajar, dia memang bersungguh-sungguh. Kita je nak kena terima tu. Harap yang mana nak belajar tu bersungguh-sungguh. Nak kata kalau minat tu tahan lah, belajar bersungguh-sungguh. Benda ni tak rugi. Selagi Abang Adam ada ni, yang mana anak yang teringin nak belajar, buah tempur tu, carilah Abang Adam. Saya benda tu memang berjasa lah bagi saya. Maksudnya tempur dengan silibus ni ada beza lah. Ada beza. Benda yang Abang Adam ajar dekat saya ni memang berjasa lah dalam kehidupan saya. Banyak berguna. Jadi kalau macam untuk Abang Adam, kalau macam kata nak belajar silibus tu, mana yang anak-anak muda boleh cari? Bagi saya nak belajar silibus ni, apa buat masalah ni, saya nampak Asli Nizam lah. Dia ada buka di Kepala Batas juga tempat saya kan. Dia ada buka di sana. Petang dia ada petang. Dia punya sistem lah saya tengok kan. Dia ajak sistem tempat pun selesa kan. Dia ajak pun InsyaAllah lah, dia ajak pun dalam keadaan yang relax kan. Tak ada nak tegar-tegar, nak pukul teruk. Tak ada, best, dia ajak best. Budak-budak boleh. Saya budak kecil pun tak. Dia lepas tu Haji Zainal pun boleh. Haji Zainal duduk di sini dekat kan. Boleh banyak. Lepas tu silibus yang paling terbaik ni bagi saya lah kan. Nak kena terbaik ni sama je silibus semua kan. Semua terbaik bagi saya. Saya tengok silibus ni dia guna penting lah. Saya rasa macam ABC kan. ABC kita nak tahu. Nak mula kenal tu lah. Saya elok ni kalau nak main kat saya ni, main silibus dulu lah. Main silibus dulu. Lepas tu main dah saya akan ajak tempur tu. Tentu senang. Baru dia boleh faham apa Abang Adam nak sampaikan. Saya akan tepi main. Ajak silibus dulu baru cari Abang Adam lah macam tu. Yang tu kot saya nak sampaikan. Okey, baik. Okey, jadi terima kasih kepada Muhammad Nasir atau Abang Adam dan Ifan atas perkongsian yang sangat bermakna hari ni lah. Jadi semoga sesi ni membuka mata masyarakat tentang pentingnya nak pelihara warisan daripada Pulau Pinang ni. Sebab benda bukan senang nak cari macam saya dah kata tadi. Dan kepada semua yang menonton, jangan lupa hadir ke pameran kami sampai 18 hari bulan 5 ni. Tengok sendirilah sejarah macam mana dia punya pengasas sendiri dan perjalanan Siku 12 ni lah. Kalau nak tahu boleh main sendiri kat sini. Jadi saya akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.